A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini adalah untuk membentangkan dan menyelesaikan tugasan persembahan pentaksiran berterusan bagi subjek PKUK 1124 hidup berkualiti bagi murid berkeperluan khas. Nama saya Nasrat Shah bin Azlan Shah, dan pensyarah yang mengajar subjek ini adalah Puan Nur Azhara binti Muhammad Yatim. Okey. Tajuk pembentangan hari ini adalah laporan penilaian kawasan dan pelaksanaan aktiviti bersama murid PPKI. Ini adalah butiran-butiran lawatan yang dianjurkan, di mana ia bertempat di Sekolah Kebahasaan Demi 2, Kota Baru, Kelantan, yang merupakan anjuran Jabatan Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru yang disasarkan dan dilakukan bersama dengan murid berkeperluan pendidikan khas dari Sekolah PPKI SK Demi 2. Ia dianjurkan pada 27 Februari 2025, iaitu hari Khamis. Jadi, ini adalah objektif lawatan yang telah dianjurkan, iaitu memberi pendedahan pengurusan dan pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan kefahaman pelajar berkaitan dengan cara pengurusan di SK Demi 2. Dan seterusnya, yang paling penting adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari di dalam kelas untuk diterapkan di dalam pengalaman dunia nyata, iaitu di sekolah-sekolah yang akan kita mengajar nanti. Jadi, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan di SK2. Yang pertama, kita mulakan dengan aktiviti senam aerobik, dan seterusnya ada aktiviti sukaneka. Kita ada tiga aktiviti yang dilakukan, iaitu bawa bola menggunakan gelung, seterusnya bawa puni kacang atas kepala, dan seterusnya bawa bola berganti-ganti. Gambar tak ada sebab tak jumpa, maaf. Okey. Yang pertama, senam aerobik. Kenapa kita melakukan senam aerobik? Kita melakukan senam aerobik adalah untuk memanaskan dan mengaktifkan otak murid-murid ni waktu pagi. Sebab kan baru datang sekolah, dia tidur lagi otak dia. Jadi, antara elemen-elemen yang kami gunakan dalam senam aerobik kami adalah menggunakan muzik yang rancak dan menyeronokkan, sebab kita nak tarik perhatian murid-murid yang berfikir. Seterusnya, kita melibatkan pergerakan asas. Kita menggunakan pergerakan asas dan perlahan dan juga berulang agar mudah untuk diikuti murid PPKI. Jadi, kalaulah pergerakan itu terlalu rumit, terlalu susah murid nak ikut. Dia dah kurang pergerakan motor kasar dia kurang mahir dalam menggerakkan tubuh dia. Jadi kita kena buat aktiviti yang perlahan dan juga mudah untuk bantu PPKI ini. Seterusnya, aspek yang kita gunakan adalah menggunakan pelajar-pelajar IPG agar dia berperanan sebagai fasilitator. Jadi, kalaulah ada murid yang berlari ke sini ke sana, pelajar IPG iaitu kami akan kejar dan pastikan keadaan terkawal. Sebenarnya kami telah memastikan bahawa program yang dijalankan adalah lancar dan selamat. Jadi objektif senam aerobik ini adalah untuk pertama, meningkatkan kecerdasan fizikal dan tahap kesihatan murid PPKI melalui aktiviti pergerakan aktif. Jadi apabila murid-murid ini bergerak, berpeluh, dia akan jadi lebih aktif dan juga merangsang pemikiran-pemikiran murid PPK ini. Yang kedua adalah kita akan menggalakkan perkembangan motor kasar dan koordinasi tubuh secara berstruktur. Kenapa dia boleh menggalakkan perkembangan motor kasar? Yang pertama adalah sebab dia bergerak, dia menggunakan tangan, dia menggunakan kaki, dia berlompat, nampak bintang. Jadi, motor kasar dia akan terangsang dan juga dia dapat berkembang secara bertahap. Bagaimana dia dapat mengembangkan koordinasi tubuh pula? Samalah, sebab kita ajar dia untuk menggerakkan tangan, ada pattern ya. Apabila dia follow pattern ni, kita akan dapat melatih koordinasi tangan dan kaki, badan, kepala, mata. Sebenarnya adalah membina keyakinan diri dan semangat kerjasama dalam kalangan MBPK melalui aktiviti kumpulan. Dalam aktiviti-aktiviti ini kami bina satu kumpulan untuk murid-murid ini. Jadi kita akan menggalakkan sosial dan percakapan dalam kumpulan-kumpulan itu.
Ni video Nairobi. Ambil apa? Ambil apa? Kita tengok dah. Mudah je, macam tu je. Jadi kita menggunakan kita gunakan pergerakan yang mudah ni agar budak-budak ni boleh ikut. Macam tu je. Okey. Jadi apa yang kami dapat ambil iktibar dan pemerhatian kami berdasarkan aktiviti ni, yang pertama adalah respon terhadap muzik ni positif. Murid bagi respon yang positif bila kita mulakan dengan alunan muzik. Bila dia orang dengar muzik ni, dia rasa macam dia nak follow muzik tu, dia nak goyang-goyang badan. Seterusnya, peniruan tingkah laku. Kita tengok yang MBBK ni cenderung nak tiru apa yang pelajar-pelajar IPG yang merupakan fasilitator ni buat. Kalau fasilitator berlari, berlarilah murid tu. Kalau fasilitator tu berjoget, berjogetlah murid tu. Seterusnya adalah kami memastikan yang cadangan kami untuk menggunakan ruang yang luas sangatlah bagus dan efektif kerana ruangan yang luas ni membantu MBBK untuk bergerak dengan lebih bebas dan selesa. Seterusnya, penyertaan meluruh. Aktiviti memberi peluang kepada semua murid untuk terlibat secara aktif, tak mengira tahap upaya masing-masing. Ini adalah hasil lah apa yang kami dapat berdasarkan aktiviti, semua aktiviti termasuk tadika. Aktiviti yang dijalankan berkesan sebagai rangsangan fizikal dan deria kepada murid PKI. Murid menunjukkan tahap fokus yang lebih tinggi selepas aktiviti. Jadi selepas kita buat aktiviti ni, dia dah otak dia dah aktif, dia jadi lebih fokus untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang akan kami lakukan seterusnya. Membuktikan keberkesanannya dalam menyediakan mereka untuk aktiviti seterusnya. Fasilitator berpeluang membina hubungan yang lebih mesra dengan murid melalui pendekatan yang santai dan menyeronokkan. Disebabkan kami lakukan program-program dan aktiviti-aktiviti ini berasaskan permainan, seronok main, jadi suasana tu jadi lebih mesra dan lebih mudah untuk MBBK ni bermesra-mesraan dengan pelajar MBBK ini. Seterusnya, elemen muzik dan pergerakan. Elemen muzik dan pergerakan dalam aktiviti membantu meningkatkan motivasi dalam murid untuk terlibat secara aktif. Jadi bila dia orang suka nak main, suka dengan muzik, jadi dia orang akan melibatkan diri untuk masuk dan menyertai aktiviti yang kami lakukan. Aktiviti sukan nekap. Yang pertama adalah membawa bola secara berganti. Jadi, bagaimana aktiviti ini dijalankan adalah dengan cara secara berkumpulan dalam kumpulan kecil, di mana setiap murid akan membawa bola plastik dari garis permulaan hinggalah ke garis yang ditetapkan. Kemudian berpatah balik ke titik permulaan secara bergili-gili. Setelah tiba di garis permulaan, murid akan menyerahkan bola kepada rakan yang seterusnya dalam pasukan untuk meneruskan giliran. Laluan pergerakan disusun dalam bentuk lurus, rata dan selamat tanpa sebarang halangan sepanjang aktiviti berlangsung. Pelajar MPG sentiasa berada berhampiran untuk membimbing murid, memberi sokongan serta menyampaikan kata-kata semangat bagi meningkatkan motivasi mereka. Jadi sepanjang aktiviti berjalan, pelajar MPG akan jaga di kiri kanan untuk agar pelajar MPG ini bila berlari ni tak terkeluar landasan. Kita akan pastikan dia sampai ke garisan penamat dan dapat memutar kembali, patah balik dengan selamat. Ini contoh video lah, footage. Kita boleh nampak ada satu fasilitator kita yang akan bawa murid ini pergi melintasi ikun, kemudian dibawa pula untuk patah balik ke belakang, kemudian memberikan bola itu kepada rakannya yang seterusnya. Lepas tu kalau kita tengok lagi, kita
Kita boleh dengar yang kita letak dia punya rakan-rakan, dia punya kawan di bahagian tepi-tepi supaya mereka dapat memberi sokongan kepada rakan-rakan. Tengah bercakap, lawan. Macam itulah. Jadi perkara ini akan meningkatkan keyakinan diri MBPK serta memberikan semangat kepada MBPK untuk meneruskan permainan. Objektif aktiviti ini adalah untuk pertama, meningkatkan kemahiran motor kasar, di mana aktiviti ini akan bantu murid asah koordinasi badan, keseimbangan dan kemahiran berjalan sambil membawa objek. Seperti yang kita tahu, disebabkan motor mereka lemah, kemungkinan mungkin mereka boleh berjalan, tapi bila pegang bola tu semakin susah nak berjalan. Jadi aktiviti ini akan membantu mereka membiasakan diri untuk berjalan sambil membawa objek. Objek yang kita gunakan untuk mengimitasikan real life punya experience, kita gunakan bola plastik. Seterusnya adalah menggalakkan semangat pasukan, di mana aktiviti ini kita lakukan secara bergilir-gilir, memberi peluang kepada murid untuk belajar bersama, menunggu giliran dan saling menyokong antara kita sama lain. Jadi apabila kita letakkan dia dalam bulan, banyak aspek-aspek yang boleh kita kata common sense ataupun pengetahuan yang seharusnya umum dapat kita terapkan ke dalam diri-diri yang berfikir. Sebagai contoh, kita ajar dia orang untuk bekerjasama. Apabila dalam satu bulan, mereka akan dipaksa untuk bekerjasama, menunggu giliran. Jadi tak adalah selalu dia je yang main. Dia akan dipaksa untuk bagi turn kepada kawan dia pula, tunggu giliran. Lepas tu saling menyokong antara satu sama lain. Seterusnya, objektif aktiviti ini adalah untuk bina keyakinan diri. Apabila kita dengar rakan-rakan dia menyokong dari kiri dan kanan tadi, murid akan jadi lebih yakin dan dia akan lebih suka untuk sertai aktiviti ini pada waktu kami melakukan program itu dan juga mungkin di masa-masa akan datang. Aktiviti seterusnya, bawa puni kacang atas kepala. Aktiviti ini dilakukan dengan cara secara berkumpulan juga, di mana setiap murid akan diminta untuk letakkan puni kacang di atas kepala, tapi tak boleh nak pegang. Jangan pegang, letak atas kepala je, dan berjalan mengikut jarak yang telah ditetapkan. Setelah sampai ke hujung laluan, murid akan serahkan puni kacang ini kepada rakan seterusnya untuk teruskan giliran. Lalu pergerakan dah disusun secara lurus dan dipantau oleh fasilitator bagi pastikan keselamatan murid sepanjang aktiviti. Jadi tak adalah murid ini nak terjatuh ke, kalau terjatuh pun ada fasilitator yang akan sempat untuk sambut dia, jadi tak adalah cedera. Murid mengambil bahagian secara bergila-gila sehingga semua ahli pasukan selesai jalankan tugasan masing-masing. Jadi setelah gila-gila ni, kita akan pastikan semua orang dapat turn, semua orang dapat peluang untuk bermain sehingga tak ada yang tertinggal. Ini nampak? Ada sini macam ni ada zikri. Zikri tu akan pastikan yang murid tu datang daripada garisan permulaan ke garisan penamat. Kemudian dia akan hantar balik ke garisan permulaan untuk menyiapkan satu putaran. Kemudian dia akan memberikan ke rakan seterusnya untuk meneruskan giliran dia. Macam sini kita boleh nampak ada kawan kita ni berjaga kat sini. Jadi kalau apa-apa jadi, dia lah akan jadi orang pertama yang bantu MBPK ni jika terdapat kecelakaan ataupun kecederaan. Objektif aktiviti ini adalah untuk pertama, galakkan kerjasama pasukan. Disebabkan kita letakkan dalam pasukan, macam tadi juga dia akan dipaksa untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli pasukan. Menyedapkan nilai kerjasama dan semangat tolong-menolong antara murid dalam menyelesaikan tugasan bersama. Jadi apa yang kita bagi tahu dia orang adalah kalau tak semua orang dah siapkan satu putaran, dia orang kalah. Macam tu. Jadi apabila dia orang nak menang, dia akan pastikan semua orang dapat turn yang sama dan semua orang dapat bermain bersama-sama. Yang kedua adalah tingkatkan keyakinan diri murid.
dia apabila tadi juga kita dengar dia orang bagi semangat dekat dia orang, dan juga para pelajar IPT pun bagi semangat. Perkara ini akan bagi keyakinan kepada murid untuk teruskan aktiviti ini. Jadi untuk pastikan dia orang dapat keyakinan diri itu, kita akan menjurus dia orang untuk mengulang aktiviti ini secara berterusan. Jadi bila kita nampak yang dia orang nak buat lagi tu, maksudnya berkesan lah apa yang kita nak buat tu, dia orang bagi semangat lah. Yang ketiga adalah mengukuhkan kamera muka. Jadi apabila dia orang letak bunyi kacang di atas kepala, kalau dia orang tak jaga keseimbangan diri, memang jatuh dah bunyi kacang tu. Jadi perkara ini secara tak langsung, bukan secara tak langsung, memang kita gunakan untuk melatih dia orang, melatih kamera motor dia. Aktiviti seterusnya adalah membawa bola menggunakan gelung. Setiap murid dipindaki menolakkan bola menggunakan gelung rotan dari titik permulaan hinggalah ke penamat dengan memastikan bola tidak keluar daripada gelung. Jadi kalau bola itu keluar daripada gelung, dia kena ambil, masukkan dalam gelung balik, bawah bola itu, teruskan perjalanan. Aktiviti ini memerlukan murid mengawal pergerakan tangan dengan cekap sambil mengekalkan keseimbangan bola. Sebaik sahaja sampai ke garis penamat, murid akan serahkan gelung dan bola ini kepada rakan seterusnya dan akan mengulangi aktiviti ini sehinggalah habis semua orang mendapat giliran. Ini ada aktiviti footage kita yang dia akan masukkan bola ke dalam gelung dan teruskan sampai ke depan, kemudian pusing balik. Ini kita lakukan kepada MPPK yang high function saja, disebabkan kalau low function dia tak boleh buat benda ni, susah. Lepas tu kat sini pun adalah contoh, kita boleh tengok kan. Tengok. Lari. Itulah apa yang saya maksudkan bila saya cakap ada facilitator yang ready untuk kejar MPPK tu kalau ada apa-apa jadi. Macam tadi dia berlari terus. Sebab ada apa? Sebab ada MPPK yang berlari nak keluar daripada kawasan program tu. Jadi tadi je main saya. Masa saya tangkap murid tu untuk masukkan balik dan tenangkan dia. Jadi apabila kami melakukan persediaan ni, kami dapat jaminkan keselamatan dan program dapat berjalan dengan lancar. Jadi objektif pada program aktiviti ini adalah pertama, mengasah kemahiran motor halus dan koordinasi tangan dan mata murid. Jadi seperti yang kita tahu, MPPK ini bukan sahaja ada masalah fizikal, tapi juga ada masalah mental dan juga IQ. Sebagai juga kita dapat lihat yang kita tahu yang MPPK itu ada kemampuan untuk gerakkan tangan, untuk tarik, dia ada kekuatan kat tangan dia. Tapi tangan dia tak bergerak sebagaimana yang dia bayangkan. Jadi contohnya dia nak ke depankan tangan, tapi tangan dia tak straight pun. Sebabkan apa impulse yang otak dia bagi kat tubuh badan dia tak ada nak follow. Jadi apabila kita gunakan aktiviti ni, mata dia akan lebih terfokus kepada gelung dan juga tangan dia orang untuk menggerakkan gelung, di mana fokus penuhnya dia akan memberikan kawalan yang lebih baik kepada tubuh badan dia orang. Seterusnya kita akan melatih kawalan pergerakan serta fokus dalam melaksanakan tugas klinikal. Disebabkan susah nak benda ni, kalau tak fokus memang tak boleh buat. Jadi kita akan bantu perkara ini. Seterusnya adalah meningkatkan daya tumpuan dan kesabaran ketika mengekalkan bola dalam gelung. Jadi kadang-kadang bola ni terkeluar gelung, terlepas. Betul je nak marah. Kita kata kat dia, sabar, jangan marah. Kita buat lagi, kita cuba lagi. Seterusnya, menggalakkan semangat pasukan melalui aktiviti begini-begini. Sama juga dah. Kita akan pastikan semua orang dapat turn, semua orang boleh main,
Semua orang seronok sama-sama. Ini rumusan yang kami dapat berasalkan daripada semua program yang dilakukan tadi. Secara keseluruhan, pelaksanaan aktiviti sekolah bersama murid PPKI telah berlangsung dengan jayanya dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Tepuk tangan sikit. Berbagai aktiviti seperti senar robik, bawa bola secara berganti-ganti, meletakkan kunci kacang di atas kepala serta membawa bola dalam gelung telah berjaya menarik penyertaan aktif murid. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menghiburkan, malah turut memberi impak positif dalam meningkatkan kemahiran motor, koordinasi, tumpuan dan interaksi sosial. Jadi, sebagai tunjukkan bukan sahaja koordinasi tubuh badan, bukan sahaja kemahiran motor je orang, kemahiran sosial mereka juga akan ditingkatkan kerana perlu untuk bersosial dalam kumpulan. Kehadiran pelajar FPG sebagai fasilitator turut memainkan peranan penting dalam memberikan bimbingan serta memastikan kelancaran perjalanan aktiviti. Suasana yang ceria, mesra sepanjang program turut memberikan pengalaman yang bermakna kepada semua pihak terlibat, sekaligus mengeratkan hubungan antara warga sekolah dan pihak penganjur. Jadi apa yang penting kat sini, seperti yang kita tahu, memanglah kita nak bagi MBPK ni bersosial, tapi dalam kelas diorang pun sama-sama MBPK je semua. Inklusif tu tak ada kat situ. Jadi kita bawa kami sebagai pelajar FPG yang merupakan, kalau kami murid, kami akan dipanggil murid pendidikan, iaitu individu tanpa ketidakupayaan, untuk lebih bersosial dengan MBPK. Jadi MBPK akan tak malu untuk bercakap dengan orang luar. Okey, seterusnya. Ini boleh kata masuk tajuk lain lah. Ini adalah lawatan KSK Demi 2 telah buka mata kami sebagai bakal guru didikan khas terhadap potensi MBPK untuk diterapkan dalam bidang keusahawanan. Jadi, apabila jadi ada 3 aspek yang diperlukan untuk kita pastikan MBPK dapat menerapkan diri ke dalam aspek keusahawanan. Pertama, MBPK itu kena ada minat, dan juga seterusnya kreativiti dan juga kemahiran motor. Kalau ada aspek minat ni, kita kena terapkan minat terhadap kraftangan ataupun mungkin muzik ataupun lain-lain agar terbuka peluang MBPK meneruskan minat diorang ni untuk dapat diterapkan ke dalam keusahawanan. Jadi tak ada diorang minat saja, diorang boleh lakukan kraftangan diorang, bakat muzik diorang untuk menjana kewangan yang mana dapat membantu diorang untuk lebih berdikari. Seterusnya, kreativiti. Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan aktiviti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, macam mana aktiviti yang sebelum tadi boleh meningkatkan kreativiti? Apa semua aktiviti yang kami lakukan itu sangatlah merangsang pemikiran diorang sehingga dapat mengembangkan kemahiran psikologi diorang untuk membuatkan diorang lebih pintar, cekap dan juga kreatif dalam melakukan sesuatu perkara. Yang mana kreativiti ini adalah penting untuk menimbulkan idea-idea yang unik, untuk menarik minat-minat pelanggan disebabkan mereka ingin menjadi kesabaran. Sebenarnya adalah kemahiran motor. Diorang dah ada minat, diorang dah ada idea, tapi tak ada orang yang nak bantu diorang. Tak ada siapa pun yang akan bantu diorang untuk menyiapkan produk-produk ni. Jadi diorang sendiri yang harus menggunakan tangan dan kaki diorang untuk menghasilkan produk-produk yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, diorang minat muzik, nak main recorder. Takkanlah orang lain akan tiupkan. Itu bukan dia punya usahawan, itu dah orang lain punya lah. Jadi kami bertujuan untuk meningkatkan kemahiran untuk diorang agar diorang boleh menggerakkan tangan dan kaki diorang untuk menimbulkan idea-idea dan menyokong produk-produk yang
akan mereka hasilkan. Ini adalah antara bidang-bidang usahawanan yang mungkin yang sesuai untuk dipikir. Yang pertama adalah penjagaan atau jualan tanaman. Sebelum kita cakap pasal bidang ni, kita kena tahu dulu yang MBPK ni, kalau bahasa kita tahu lah, kita cakap jelas lah, tapi kan dia ni slow sikit. Jadi disebabkan dia slow, tak semua benda dia boleh buat. Takkan nak suruh dia orang pandai IT pula, takkan nak suruh dia orang main sukan yang kasar-kasar dan badan dia orang lemah. Jadi kita bagi kelas-kelas, bagi bidang-bidang yang diorang boleh biasakan dia ni. Sebagai contoh, penjagaan atau jualan tanaman. Jadi bidang MBPK ni boleh menjaga dan jual tanaman-tanaman yang telah diorang pelajari untuk menanam di sekolah, waktu sekolah dulu. Jadi dia yang kita tahu, nak bercucuk tanam ni tak adalah susah kan. Jadi MBPK boleh melakukan aktiviti bercucuk tanam ni. Itu takkanlah nak biar pokok tu tumbuh tak apa kan. Kita sebagai guru pendidikan khas, kita dah kena tolak dia untuk kita sokong dia, kita kenalkan dengan individu luar, cikgu-cikgu lain. Dengan apa? Mungkin kita boleh jual buah-buah atau sayur-sayuran yang tanam oleh MBPK. Seterusnya bidang kraftangan. Ini boleh sebab kraftangan ni pun simple, ada yang biasa-biasa je, tak perlu nak buah sangat, tapi masih boleh dijual. Atau seterusnya kemahiran khidmat pelanggan. Jadi kita akan bantu MBPK yang boleh bersosial untuk menjadi customer service, khidmat pelanggan. Ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh MBPK dalam menerajui keusahawanan ini. Yang pertama, kurangnya modal permulaan. Salah satu cabaran utama dalam keusahawanan adalah mendapatkan modal permulaan untuk memudahkan perniagaan bagi murid MBPK. Ini mungkin lebih sukar kerana mungkin tak ada akses kepada sumber kewangan yang cukup. Jadi kalau lah orang biasa, dia boleh bekerja dulu dekat kerjaan yang normal untuk kumpul modal. Tapi MBPK ni nak dapat kerja susah, mana dia nak cari duit. Lepas tu siapa nak pergi pinjam duit sebab malah takkan nak bagi kawan cacat kan. Nanti terbakar burn macam tu je modal kan. Itu adalah cabaran-cabaran. Dan seterusnya, sukar nak tarik pelanggan. Sebab adanya stigma-stigma yang mengatakan bahawa MBPK ni serba kekurangan. Dia orang takut produk-produk tu cacat sini, cacat sana. Takut. Itulah, tapi itu stigma je. Padahal kalau contoh tanam pokok tu hidup bukannya ada pokok autism ke apa ke, pokok tu tumbuh biasa je. Tapi sebabkan stigma masyarakat ni, susah untuk usaha yang dilakukan MBPK ni berkembang. Seterusnya adalah persaingan yang tinggi. Yelah, dia orang ni dah lah kurang kemampuan IQ dia orang, kurang kemampuan. Lepas tu nak bersaing dengan jenis-jenis yang ada bakat, memang susahlah dia orang bersaing. Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi MBPK. Jadi secara keseluruhan semua ni, lawatan akademik ke sekolah kebangsaan Negeri Kedua telah bagi banyak pengalaman yang sangat bermakna kepada pelajar-pelajar IPT, iaitu kami, dan sangat memberi gambaran yang jelas tentang potensi serta keperluan murid MBPK. Potensi serta keperluan murid MBPK melalui aktiviti aerobik dan sekaneka. Mungkin murid PKI menunjukkan kemampuan untuk terlibat secara aktif apabila diberikan sokongan dan pendekatan yang sesuai. Jadi, apabila ada sokongan yang cukup, ada pendekatan yang sesuai yang telah diedarkan kepada diorang dapat menambahkan lagi pelibatan aktif diorang. Aktiviti yang dilaksanakan bukan sahaja memberi impak dari segi fizikal dan sosial, tetapi juga buka ruang kepada idea keusahawanan yang praktikal dan inklusif bagi orang yang OKU. Potensi ini dapat dikembangkan melalui latihan kemahiran yang bersesuaian seperti penghasilan kraftangan, penyediaan makanan ringan serta perkhidmatan komuniti berasaskan pendidikan khas. Ini adalah kalau diorang dah ada cukup kemahiran berfikir, diorang dah fikir sikit-sikit, kemahiran motor diorang pun dah cakap, diorang pun dah ada keyakinan diri nak mulakan diorang punya usaha. Jadi
aktiviti seperti kelas tangan, jeda makanan ringan ni daripada komuniti ni dapat dilaksanakan. Okey, itu saja kita dah sampai kepada penghujung persembahan saya pada hari ini. Terima kasih kepada pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.